kawan ini tanya awang blacklist Zero muka boleh dapat apa kereta? Okey bang, kalau you blacklist kan, kena tengok you blacklist macam mana lo. Kalau betul-betul you sudah koyak nama, tak boleh buat bank apa-apa loan lagi kan. So, you memang tak boleh dapatkan bank punya loan lah. Kalau you nak beli kereta, you boleh buat loan kedai. Awang loan kedai sahaja boleh dapat. Okey, sebab kita tak ada tengok you punya nama blacklist. Even you ada secret, sitos proben, tak ada lesen, tak ada guarantor, tak ada bank statement, tak ada apa-apa, semua pun tak ada lah. Kita mau tengok dua benda saja. Okey, kalau you nak buat pinjaman, dapatkan kereta, nama sudah blacklist, kita tengok dua. Yang pertama, kita tengok you IC atau pasport. Walaupun you menyaga sendiri, you orang asing, kita pun boleh buat punya. Okey, yang kedua, kita mau tengok duit muka. So ini abang punya soalan, awang sekarang jawabkan you lah. I boleh buat you sebaru saja. Nama blacklist I boleh buat, zero muka I tak boleh buat. Kita loan kedai awang kan, duit muka minimum 2,000 lah. You ada 2,000 you sudah boleh dapatkan kereta loan kedai. Boleh cuba tekan link profile, tanyakan awang. 2,000 boleh dapat apa kereta bulan 6 berapa? 3,000, 5,000, 8,000, 10,000. You boleh tekan link profile, tanya kita ada katalog punya. Nanti you tengok kita punya katalog, you sudah tahulah. Oh, ini kereta dia duit muka berapa? Bulan 6 berapa lah? Bayar berapa tahun? Itu sajalah. So, apa lagi kau orang nak tanya punya? Kau orang boleh komen bawah, boleh tanya awang. Jangan malu lah. Malu you tak tanya awang, tak ada jawab punya. Okay? Follow awang, dapatkan info dan knowledge kereta.